Oh, banyaknya jajan. Tapi aku bawa RM1 je. Kau bawa berapa? Aku lagilah bawa RM2 je. Ish, lagi berapa hari ni raya? Kalau aku dapat RM2, aku nak beli semua ni. Ya je kau. Ya lah, nanti aku nak beli semua ni. Kau berapa dapat duit raya? Ada lah. Alah, bawa satu sampul. Tengok aku, 5. Memang lah, aku dah buka semua jadikan satu sampul. Ni dah sampai kedai ni aku nak beli. Tengoklah dulu. Aku dah agak ah. Jom lah masuk. Kau cakap kalau kau dapat duit raya kau nak beli semua ni. Tiba-tiba aku tak selera pula tengok jajan ni. Aku dah agak dah. Kau kalau dapat duit banyak aku lupa diri. Aku nak jimat lah, aku nak beli Beyblade. Adik nak beli Beyblade. Acik ada jual Beyblade. Tu acik tu cakap acik tu ada jual Beyblade. Pergi dah beli. Tak ada lah sebenarnya, aku nak jimat, aku nak beli basikal. Oh, nak basikal. Alah, Dik, kalau adik jalan sikit kat Selekor tu, tak silap dekat traffic light ada jual basikal, Dik. Tak apalah cik, kira ni satu. Mak saya suruh simpan duit ni. Alah cik, dia macam ni cik. Tiap-tiap duit dia minta-minta. Time ada duit, kedekut. Oh.